kita menuju ke makam makam saya ini adalah ke makam Panglima Seribu. Kak. Ya, bagi kayu ni dekat kakak ni ya. Kak pegang kayu tu kak. Senang kak nak. Okey. Assalamualaikum. Dan di Malaysia ada benda alam. Tasbih. Begitu. Tanpa kebenaran. Dekat sini 98% kena tipu. Oh iya ke? Buang nasib baik jumpa budak sekian ni. Itulah. Ini barang ni bang. Saya ni kena yang original. Dia ada rasa je. Betul. Cuma cerita pun tak kerti lah. Ya. InsyaAllah balik. Saya first time saya jumpa orang yang betul-betul lah. Ya rezeki betul kak. Kun fayakun. Jangan kita usia je. Dia beradik tadi apa aura dia kan? Ada aura dia kan? Ada. Ini kuat juga ni. Ini kuat. Kuat Aura dia aura Panglima. Memang aura Panglima lagi. Yang jadi Panglima dah dapat lah. Kuat tak jadi Panglima. Nah, insyaAllah. Dia dah nampak nanti terlibat dia. Dia punya baju dia. Kak. Ada orang naik. Ada jalan kat sana. Itu apa? Ada. Ada makan juga sini. Hanya makam ke? Tajam tak? Okay, ni dia kakak dan abang. Untung kita dapat jumpa dengan dia orang. InsyaAllah malam ni dia akan ke sini. Sebab saya memang cari tempat meji. Rupanya ada. Baik-baik tak? Lima tak boleh naik ni. Tak tu, patah balik kan jumpa tu. Perjuangan dia orang. Ada Kat atas saya. Di mana tu? Saya nak pergi sampai Sedap kat situ. gerak dulu. InsyaAllah
ramai lagi jumpa. Ambil lah nombor telefon. Sebenarnya di sini dan ada 6 lagi surau yang direka cipta untuk skema-skema. Kubur nenek kebayan tu adalah rekaan. Kan dia apa ke Syed apa nama cantik kakak. Kak lambai kak. Kakak daripada mana? Pening. Wah, Pulau Pinang. Sini. Pening. Hati-hati. Jalan-jalan cari makan. Orang Penang kau mah. Tengok orang Penang pun datang. Situ. Dia pergi kat kubur nenek kebayan, dia minta nombor nenek. Tak Ya, betul. ada apa pun. Nenek zaman nenek mana ada kita nombor. Tapi nenek tak tahu. Kalau Betul juga. Kak, abang Fakta. Kak, saya masuk ni dalam YouTube. Jangan. Maksud saya jangan ada. Abang Tak, kita padamkan sikit Tak lah. fakta tu betul. Fakta tu betul lah. Okay bang. Ya. Nanti kita bagi tahu YouTube-nya kau. Glamour akak ni. Okey. Nak pindah sini, Cima. No. Because ada biawak. Oh, semalam. Ada biawak. Sorry. Tak payah biarlah kat sana yang. Biarlah kat sini. Gua Yunus lagi. Gua Yunus. Gua Yunus jalan terus. Duduk tengok dia orang buat macam mana ni kan. Viral kes khurafat tu kan. Balik semula. Ya. Oh, dia tinggi. Okey, kita dah sampai satu lokasi amat menarik sekali di Pulau Besar. Pulau yang bersejarah. Kena datang. Hah? Ini makan. Jom pusing. Saya ikut. Salam. Masih pelik tak rasa. Kita dah separuh pada pulau. Kita akan meneruskan perjalanan kita lagi. Jom. Saya tengah mencari tapak. Okey, ni tapak siap lama. Hai bang. Okey, salam. Thank you. Hati-hati.
Tak tidur sini? Tak. Haji ni balik. Okey, nanti kita jumpa lagi ya. Alhamdulillah. Okey. Okey, nama aunty siapa? Aminah daripada Seremban. Dari Seremban. Ni aunty Aminah, kita jumpa. Aunty nak balik hari ni. Okey, bye-bye. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Sini dikatakan tempat nenek kebayan, tapi sebenarnya tunjukkan di sini inilah pokok yang sentiasa mengeluarkan air. Hujan. Nampak? Kita tengok Nampak atas, tak? boleh nampak. Pokok ni mengeluarkan air, masya-Allah. Salah seorang daripada Panglima kat sini jugalah. Kita tengok. Okay. Ni tempat dorang, Sebenarnya bila orang tengok bunga-bunga, tapi ni tak boleh buat Cuba. Tadi tak ada kan? Do not do it at home. Okay? nak naik atas tak? Dia tak nak lah. Lagi pergi naik atas. Okay. Inilah dia. Dapur dia? Dan tidak ada lagi khilafat dilakukan di sini. Diorang minta untuk syarikat diorang maju. Bagus. Jom yang. Naik. Duit ada duit. Okay, naik. You naik. Yeah, you know. Nah. Dia bertiga. Oh, kan. Akan ada bersilat. Jadi kalau bersilat dari benda-benda yang makrifat, dia bersihkan. Okay guys. Benda ni tak boleh tidak boleh. Ni dia orang buat senyap-senyap. Kalau Siapa ada? Beli barang. So, no. Ni kalau Jabatan Agung ni dapat ditangkap koma. Jangan. Cannot buy Cannot buy. But you buy 1 million. Bio papa asal ke syurga. Jangan kena kapa. Yes. If you want money, get me. I can give you. $1 only. Usah diikut macam gitu. Sayang weh. Tak letak duit lah Dia tak letak duit tadi. Dia orang ada bubur colok. Tadi tak ada. Betul. Tadi bersih. Colok bunga yang yang herannya kapur dengan sirih pun ada macam nak masuk Minang. Kapur untuk dekat sini. Daisy Untuk makan. rasa kapur dengan sirih tu untuk orang andar tu.
apa yang anda tu. Iya. Tak dapat tu, tak dapat apa. Belum kahwin macam aku. Daisy masih single dan enable. Siapa nak berkenalan? PM tepi. Siapa bukan colok? Tarak. Okey guys. Okay. Ni ada dia orang kata ini telaga milik kebayan, tapi rasanya bukan. Hijau dah kata milik kebayan macam ni, tapi tak tahulah. Ini kalau dah Hakim datang sini mau ikang dah panggil. Itu apa? Ini India punya ya. Guys, ini makam nenek kebayan. Maksudnya yang tu tadi telaga nenek kebayan. Ini makam nenek kebayan ya. Tapi pelik, dia orang berbeza. Tapi bukan tak pelik. Ini telaga milik kebayan, tapi rasanya bukan. Hijau dah kata milik kebayan macam ni, tapi tak tahulah. Ini kalau dah Hakim datang sini ikang dah kan. Okey, ini kubur nenek kebayan. Sepatutnya tak boleh buat benda, tapi tak apalah. Dari kita dah asal kakak Al-Fatihah jadi tadi. Jadi betul lah itu telaga nenek kebayan. Ini kucing kebayan. Jom. orang-orang Islam tak ada lah. Nenek kebayan tu orang Islam, tapi Demon ni orang Hindu yang jaga pula kubur nenek kebayan. Tu yang dia bunga tu. Apa keronjang bunga macam tu, kesian dia. Jadi tak apa, kita baca Al-Fatihah dia. Diorang punya apa cara. Dia orang kata dia minta bagi cahaya. Tengok kucing makin kaya ni. Menarik guys. Kami ikut balik Singapura meh. Hoi, tu sari tu pun ada. Sombong. Bukan kaling-kaling sari. Kat situ ada kubur Cina, tapi Ustaz tak pergi. Jangan. Bye-bye. Dia ikut aku. Weh. Jadi ikut dia. Ada orang ikut kau tu. Ha? Dia dah kejar. Dia kejar weh. Guys. Dia nak tengok apa ada muka dia tak. Oh. Dia kejar Daisy koma. Dia nak tengok. Kau nak cakap Nak tengok? Dia cakap datang sini. Jangan lupa bawa makanan. Dia sayang Nani. Dia lapar lah. Jomlah, jom ikut pergi. Dia ikut Mama Daisy bagi makan. Ikut Alang. Ye makan. Jom, dia ikut kita orang pergi makan. Alhamdulillah. Alang dia memang dengan ni. Pegang dia peluk dia. Dia ikut guys. Jom. Sam. Makan ikan. Sini. Jom. Dia faham. Kita kena. Oh. Ikan Alang. Itu kubur Cina. Tapi dah nak bangkit. Kau perhatikan kucing dah batu tu. Wish batu. Tapi yang paling best dekat situ. Okay, jom. Kejap. Gimbal mana? Lampu. Alah, lampu. Ini Yunus. Kau ni, sini. Takut aku itu abang Ali punya kan marah dia.
Makan dulu. Kau kena marah lah. Jangan Aisyah. Inilah yang dia katakan rumput. Alang. Nak lampu. Ini duduk pun bagus juga. Tak bagi lepas. Jom. Jom. Kenapa sangat? Okey. Jom. Cepat. Kenapa sangat? Allah, kesiannya. Jom. Jomlah. Dia peluk Alang kau mah. Tidak ni dia bagi Alang pergi. Oh sudah. Dia peluk Alang. Jom. Jom. Kita mau kasih dia makan. Ikut ya. Jom. Sini. Okey, kita akan lalu makam 7 beradik. Ni kita nak pergi ke Gua Yunus. Malam sekarang jangan lupa pukul 10 malam dan gerbang gaib akan dibuka oleh Ustaz. Semua akan meditasi zikir. Sesiapa ahli meditasi tak fokus pada zikir, maka yang gaib tu akan masuk lah. Kita tengok. Dah sampai ke? Dah sampai dah? Tengah pasang. Oh, tengah pasang. Pak Ustaz, okey. Dari mana? Tak. Oh, orang kampung. Dua dekat mana? Kudai. Orang kampung. Saya sudah Pulai 14. Tidur sini ke? Tak. Balik. Okey. Hai. Nanti hashtag Pulau Besar muka awak dalam YouTube. Okey, bye. Tu sahabat kita daripada Skudai. Putih. Itulah. Sayang, bukan sini ke? Sini tak jalan.